Dengar kata maklum kau dari sakit terus sihat lah masa pergi buat umrah. Kau buat umrah tu dengan maklum kau. Waktu tu kami nak pergi semayang. Lepas tu ramai gila orang sampai kami ditolak-tolak tau. Bila ditolak-tolak sampai dekat tempat solat tu, terus maklum saya pergi solat. Yang saya ni duk heran lah. Kenapa dia nak solat dah? Sebab kat Malaysia, dia semayang duduk. Jadi saya pun pilih cari kursi tapi tak jumpa. Lepas tu saya kali-kali, saya tengok maklum saya tu boleh rukuk macam biasa. Dia boleh sujud macam biasa. Saya terkejut lah. Lepas tu tak apalah, saya pun semayang lah. Tengok maklum saya dah semayang kan. Maklum kau tu dah semayang dah habis dah. Kau pun tanyalah dia, maklum tak sakit lutut ke? Maklum semayang berdiri macam biasa ni. Terkejut tau. Lepas tu maklum pun muka terkejut sebab dia pun main semayang je. Dia tak ingat kata dia sakit lutut. Lengkap macam mana lepas balik umrah tu? Sakit lutut lagi ke? Sakit lutut tu ada lagi sikit-sikit. Sekarang ni maklum saya start semayang duduk balik. Lepas tu memang sangat-sangat bersyukur lah. Masa time umrah tu memang maklum saya dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Dia boleh semayang berdiri. So memang nikmat tu tak dapat nak dilupakan.